Video. Aku video. Kita dekat Sungai untuk breakfast. Jadi kita akan meneruskan perjalanan. Biasa. Oh, Jarang. ulang. Nak main apa? Spesial diteruskan. Saya buat ada. Saya buat dengan dalam. Stars rise, claim our fear. Okay guys, kami sudah tiba di Mata Iskandar. Tapi tadi ada nampak waterfall kat belakang sana. Perjalanan tadi okay, sekarang pukul apa? Pukul 10.30 tapi masih okay dah, taklah panas sangat kan? Dia sejuk dia. Ada atas. Belum naik tangga sampai ke atas. Oh boleh slide eh? Mati ke? Boleh slide mati je lah. Slide dia sekali seumur hidup. Sekali ya. Ini apa tu? Tak kari. Orang panggil apa? Tak kari tak kawan kan? Kita nak video homestay ataupun campsite. Campsite macam mana? Campsite kita akan kemah lah. Kita akan tidur dalam kemah. Kita akan sewa kemah dengan camp. Kemo. Ha? Kemo tu. Aku tak tahu lagi lah. Kita kena cari lah. Ekspedisi kita mencari kemah lah. Tapi petang kita akan berjalan dulu. Jadi malam lah kita pacak. Lepas tu kita buat campfire. Kemah ke? Wah, sensitif dia tengok. Kat kalau Cadet. Aku rasa kena kemah lah kat sini kalau kan. Sini kalau turun. Lepas tu kau nampak ni bumbung ni tak ada. Kena buat layak. Kena layak. Okay, setelah sekian lama kita mencari mata air daripada sungai apa lagi? Sungai Seratak, Bil. Kita dah cuba memang tak dapat. Tapi kat sini kita dah jumpa mata air pertama kita kat mana? Mata Iskandar kawan-kawan. Ni mata air. Atas tak ada. Bawah tiba-tiba ada yang menghubungkan jadi sungai besar ni. Maka kami nak teruskan perjalanan kami tanpa membuang masa sebab cuaca dah semakin gelap, menunjukkan waktu hujan. Jadi ia akan menjadi sangatlah mencabar. A few moments later. Belakang kita kan kita dua satu kad kan. Kita temu Agus. Ada kawan kami tertinggal, so sekarang mereka tengah on the way. Kami tunggu sekejap. Dia kena singgah share ni. Jadi tadi Tak. nampak dia tu tak nampak. Baju. Belah mana? Belah kiri ke kanan? Mana? Kereta ni.
Okey, kami dah datai satu kawasan dekat bandar lah. Kami juga hotel. Kalau kami dekat pemalam Cameron Highway. Apa? Tanya hotel 25 sini, kalau dia boleh bagi 20 kami masuk dekat abang ni. Kita tak fikir banyak. 20 masuk. 25 sana. Meeting. Walaupun dah show kita tak pergi sebenarnya. Mana tu saya spek aku. Ha? Curi barang. Kita nak tinggal barang. Ayam Rasa mix. kita boleh nego untuk semua hotel sini. Kau suruh bagi dia orang tu ni. Ha? Ya, harga 20 lah. Sebab kalau 15 tu Dia dah set 20 kan? kita datang kat Cameron kot. Tapi mix. We don't want mix. Mix bahaya. Mix because sejuk lah. Sejuk lah. Apa? Tak faham. So, cakap dalam Melayu. Dia cakap BI lagi better. Dia boleh lecture Cina aku. Kat dalam dom tu ada orang lain. Kalau nak kena campur lah. Campur diskaun lagi lah RM10 terus lah. Okey, tadi kami dah tengok bilik. It is not what we expect. Mungkin macam ni lah, rupa bilik yang murah. So kami akan bincang hotel mana kami nak tinggal malam ni. Okay, kami dah dapat satu bilik. Bilik atas tadi kenapa tak ambil? Bilik atas tadi tak ambil sebab mungkin ada beberapa bilik yang tak kondusif lah. Tak semua bilik. Ada 3 bilik kat atas, kita kena pecah. Tapi kita dapat satu bilik besar. Sumbat 10 orang. Yang penting ada Netflix. TV dan Netflix. TV dan Netflix dengan harga 140. Kira seorang 14 lah. Jadi sekejap lagi Shin akan ni lah, buat room tour lah kat bilik kita ni. Okay. Ni rupa bilik yang kami dapat. Okey lah. Okey, hasil negosiasi kita, akhirnya kita dah dapat bilik dengan harga untuk 10 orang. Jadi seorang akan dapat harga. Intelligent thinking, Mat. Cadek. Kita nak dapat harga ni dah pandai kan? Dah pandai nego. Bagi orang 10. RM14. Maaf tu. Beg-beg letak bilik ni. Kita boleh 3 orang kan macam ni kan. Oh, dia minta. Satu katil Yang ni ni dia letak lagi 2 mattress. kapit. Hijau je. Lagi hijau, Mat. Charger pula ada. Tak boleh tak boleh ni. Yang penting water heater Rafiq ada. Ya ni. 7E ada kat bawah. Mantap. Bahu aku rasa solid je. Tadi you sebab tu dia marah, dia kena scam. Dia pergi order dekat owner hotel lama. Tak. Ini adalah boys night. Let's go. In the fading light, memories take flight like leaves in the wind, dancing out of sight. The words left unsaid, like stars in the shade, fade into the night as our paths now are made.